kita akak jelaskan untuk kita pergi kepada step nombor 4. Bila kita akak jelaskan, Cik Alia jelaskan. Jelas Ika, boleh tak saya tahu berapa harga? Jelas Ika, tapi berapa harganya? Ataupun tak jawab soalan tu. Dia tanya terus, berapa harga? Okey, itu dah masuk tajuk handle objection. Sebab tu saya cakap tadi, topik keempat pada pagi ini handle objection saya akan masukkan bersama dekat step dalam closing. Okey, baik. Handle objection. Dekat handle objection ni ada pelbagai jenis soalan. Tanya pasal harga berapa, macam mana nak jawab? Bila cakap mahal, macam mana nak jawab? Nak bincang dengan suami, macam mana nak jawab? Produk ni berkesan ke? Produk berkesan ke? Macam mana jawab? Kenapa bising tu? Apa lagi? Produk berkesan ke? Jaminan sembuh. Apa nak jawab? Okey, baik. Okey, jelas tak sekarang ni? Jelas tak? Setakat point nombor 3 jelas kan? Jelas. 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 Okey, baik. Kita bincang tajuk handle objection sekarang. Okey. Kalau customer tanya berapa harga, berapa harga, ada dua jawapan yang you boleh beritahu pada dia. Kalau tempat saya dua jawapan ni. Pertama sekali, harga bergantung akak. Bergantung kepada pakej rawatan yang Cik Alia nak ambil. Tapi untuk kes Cik Alia, Ika sangat sarankan untuk ambil rawatan fast track treatment yang mana insya-Allah selepas 3 bulan Cik Alia akan betul-betul sembuh daripada kolesterol dah tinggi dan sebagainya. Contoh, saya ulang sekali lagi ya. Yang pertama, skrip pertama, harga berapa? Saya tak menggunakan perkataan harga bila kita menjawab soalan. Kalau harga berapa? Saya guna perkataan kos rawatan. Kalau kat prospek tanya harga berapa, you terus jawab harga, jangan jawab macam tu. You kena jawab kos rawatan bergantung Cik Alia. Bergantung kepada pakej rawatan yang diambil. Tapi untuk kes Cik Alia, Ika sangat sarankan untuk Cik Alia ambil rawatan penyembuhan ataupun fast track treatment selama 3 bulan ini. Sebab apa? Sebab selepas amalkan 3 bulan ni, Cik Alia akan betul-betul sembuh daripada ni. Macam tu. Daripada kecil manis, kolesterol dan sebagainya. Yang kedua, tadi harga bergantung kan. Yang kedua, agak-agak kita yang balik dia. Dia bagi soalan kata harga berapa? Agak-agak akadkan berbaloi tak? Cik Alia cuma keluarkan RM berapa untuk bantu masalah kencing manis, kolesterol tinggi dalam masa hanya 3 bulan sahaja. Agak-agak akadkan ataupun agak-agak Cik Alia kan berbaloi tak? Cik Alia cuma keluarkan sebagai contoh RM500 untuk bantu masalah kesihatan Cik Alia selama 3 bulan ni. Hanya dia balik macam tu. Kita tanya balik soalan pada dia. Jawapan kita beritahu RM600 tadi tu, tapi kita bagi soalan pada dia. Dia akan cakap, oh berbaloi, oh mahal sangat lah, oh berbaloi. Macam mana nak buat pembayaran? Itu yang dia akan jawab seperti itu. Okey. Setakat harga, itu skrip harga. Yang kedua, dia pun bagi tahu, oh Ika mahalnya, mahal Ika. Ini tak. Ika mahalnya. Okey. Macam mana Ika nak jawab? Okey, boleh tak seorang? Saya baca nama seorang jap. Saya baca nama. Ila Katie ni, Ila Katie. Kalau orang tanya you, mahal harga, macam mana Ila jawab? Alah mahal lah Ila. Macam jawab? Kalau saya, saya akan kata, saya faham tu akak, harga ni memang mahal, tapi produk kita ni menggunakan bahan yang premium dan juga untuk merawat lah akak. Lepas tu saya cakap, Ila yakin dengan harga 390 ni berbaloi untuk kesihatan akak. Okey. Customer sangat suka bila melihat ingredient sangat premium dan sebagainya. Sebab apa? Sebab saya lain pun perkataan sama. Saya switch team saya, kalau customer cakap mahal, you jawab macam ni kat dia.
Okey, betul lah Kak. Betul lah Kak. Fitri akui, Ika akui memang mahal. Sebelum Ika masuk kerja kat sini, memang mahal. Ika pun rasa, boleh ke Ika nak jual produk ni? Tetapi, Ika pelik. Kenapa customer Ika selalu repeat order? Bila Ika cakap balik, of course, sebab dia sembuh dari repeat order. Awak bagi jawapan pada dia secara indirect menyebabkan dia faham, kenapa orang repeat order? Orang repeat order sebab ada berkesan. Faham tak saya? Okey, saya ulang sekali lagi. Mahal ni Ika. Betul lah Kak, Ika akui produk Ika mahal. Sebelum Ika masuk kerja, belum masuk kerja, memang Ika rasa macam produk mahalnya. Tetapi, bila Ika dah kerja sini 3 tahun, Ika rasa produk ni sangat murah untuk kesihatan sebab customer Ika yang Ika jaga semua repeat order. Nampak tak saya? Jelas tak saya? Jelas tak? Jelas. Okay. Maksud saya nak bagi tahu kat sini, kita tak menjawab soalan dia, maksudnya mahal tadi tu, kenapa mahal? Menggunakan bahan premium sebab nak bayar gaji staff, FBX, semua tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Tapi you jawab dia, memang betul lah Kak. Ika pun akui produk Ika mahal pada mula-mula Ika masuk kerja. Tetapi selepas 3 tahun Ika masuk kerja kat sini, Ika rasa produk yang sangat murah untuk kesihatan yang mana bila Ika tengok, ramai gila yang sembuh. Dan bukti yang mana? Bukti dia bila customer Ika sampai sekarang masih lagi repeat order untuk kekalkan kesihatan. Dia dah sembuh daripada penyakit lain, tapi untuk kekal kesihatan, dia masih lagi amalkan Let Go. Nampak tak? Itu yang you kena bagi tahu dia, menyebabkan dia terfikir. Kalaulah orang tak kalaulah tak berkesan, takkan orang repeat order. Itu je jawapan sebenarnya kita nak bagi tahu. Takkanlah you nak bagi tahu dia, Akak, kalau produk Ika mahal, takkan orang repeat order. Takkan nak bagi tahu macam tu kat dia. You kena bagi tahu dia in a proper way, in a proper sentence, tapi yang menyebabkan dia berfikir. Saya memang suka macam tu. Saya kalau orang gaduh saya pun, saya akan bagi balas dengan sangat macam lembut je bahasa. Tapi kalau dia berfikir 2 kali, sangat deep kat dalam hati tu. Okey. Itu apa yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan apa lagi ni? Harga, mahal tak? Bincang. Okey. Kalau bersoal bincang dengan suami, kalau nak beli hadiah kat mak, nak beli kat mak, nak bincang dengan mak dulu sebabnya mak yang nak makan ubat ni. Nak cari siapa lagi? Kru Zaki, boleh tak tengok siapa nama seorang? Tak baca nama seorang. Saya nak minta dia apa ni? Bagi skrip dia. Kalau bincang suami apa dia baca? Okey, Puan Syira. Okey, Puan Syira. Mana Puan Syira? Puan Syira bagi tahu saya kalau cakap okey Puan, baik Syira, macam ni Syira. Akak nak bincang dengan husband dulu. Boleh tak? Okey, Puan Syira jawab apa? Okey, dengar suara saya. Ya, Puan Syira. Dengar Tuan Fadil. Ya, okey. Akan nak okey. Kalau dia nak bincang dengan husband, saya akan tanya dia balik. Akak nak bincang dengan husband tu sebab apa je? Sebab adakah ada apa-apa yang akak kurang jelas lagi? Sebab duit ke, sebab harga ke, ataupun sebab produk ke, macam mana? Lepas tu biasanya akan blue tick awak. Kalau baiklah dia akan beritahu lah. Kalau dia beritahu sebab harga, mungkin saya akan turunkan harga lagi. Sebab kita akan bagi harga tinggi kan. Lepas tu kita akan turunkan harga 290. Okey, kalau dia kata sebab produk, saya akan terangkan balik lah. Maksudnya dia nak bincang dengan husband tu sebab biasalah kalau suri rumah, okey tak apa, nanti akak bincang dengan husband dulu. Sebabnya kadang-kadang dia suri rumah, so husband yang bagi duit untuk beli produk, betul tak? Betul, macam tu lah. Okay. Jadi kalau macam tu saya bagi ruang kat dia bincang. Okey, sekarang macam saya memang jenis yang membiarkan dia bincang dengan husband dia. Saya jenis macam tu. Sebab apa? Samikna wa ata'na, kau siapa? Syurga Muhammad aku suami kau. Jadi saya berikan dia masa untuk bincang dengan suami dulu. Tetapi saya akan tinggalkan dia dengan satu ayat yang mana membuatkan dia berfikir. Apa dia ayat dia? Saya katakan, okey akak, boleh tak ada masalah, Ika faham sebabnya kalau Ika pun memang nak bincang dengan husband dulu. Tetapi Ika yakin dan percaya suami akak akan beri kebenaran untuk akak amalkan produk ni, penawar ni. Sebab apa? Kebanyakan pesakit lain Ika jaga, semuanya husband dia bagi. Tak ada seorang pun husband yang nak tengok isteri dia sakit, isteri dia menderita sakit, isteri dia tak sihat dan sebagainya. Agak-agak awak lah. Malam tu, dia bincang, dia hidang nasi dengan husband dia. Dah kita dah install dalam kepala otak dia tadi tu. Kita dah install kepala otak dia tu.
tak ada seorang pun suami yang nak tengok isteri sakit. Okey. Dia dah install lah. Malam tu dia hidang nasi husband dia. Bang, tadi saya ada nak tanya abang, tadi saya ada survey produk ni bagus lah bang, macam ni. Harga sekian-sekian, Ika tu pun terangkan bagus sangat. Saya suka sangat Ika tu. Boleh tak saya nak beli produk ni bang? Boleh tak abang transfer ke saya? Tak payah lagi lah. Patang dia makan semua macam tu. Agak-agak awak lah. Suami dia tu tidur kat mana malam tu? Faham tak maksud saya? Syirah faham tak maksud saya? Syirah? Faham. Ya. Tuan Fadi boleh ulang lagi sekali tak? Faham tak maksud saya? Faham kan? Faham. Faham Okey. je. Saya ulang sekali lagi. Kalau saya bercakap, okey Ika, akak nak bincang dengan suami dulu. Okey, baik akak, baik Cik Alia, boleh tak ada masalah. Sebab, ni sebab ni. Sebab Ika yakin dan percaya suami akak akan beri kebenaran untuk akak membeli penawar Ika ni. Sebab kebanyakan pesakit yang Ika jaga, bila minta kepada husband, boleh dikatakan semua husband bagi. Tak ada seorang husband pun yang nak tengok isteri sakit. Melainkan akak nak beli Tupperware. Faham tak? Faham? Beza dia, kalau you tulis WhatsApp, tulis dengan sentence yang sangat proper, dia akan berfikir. Lah, semua orang suami orang lain bagi. Aku nak malam ni suami aku bagi ke tak? Faham? Kalau you call, you kena cakap baik-baik lah. Jangan cakap, akak, saya yakin. Jangan cakap macam tu. Okay? Kalau you buat call, oh ya kakak, tak apa, tak ada masalah akak, Cik Alia, boleh, tak ada masalah. Macam ni. Akak bincang dengan husband, nanti apa-apa akak bagi tahu Ika balik Sebab kalau sebelum ni, kebanyakan pesakit ikan sebelum ni lah. Yang sebelum ni lah kak. Semuanya bila tanya husband, esok ataupun lusa tu dia orang akan buat bayaran lah. Sebab memang husbandnya kak Ika pun faham. Kalau nak beli Tupperware ke, nak beli perabot ke, dia fikir banyak kali. Tapi kalau untuk beli kesihatan, beli ubat, takkan lebih kira dengan akak kan? Tak apa kak, boleh tak salah. Tinggalkan dia macam tu. Faham tak? Faham. Tinggalkan dia macam tu supaya dia berfikir. Awak bagi masa 2 hari kat dia, nanti kita baca first follow up tu nak follow up apa. Okey. Itu maksud bincang dengan suami. Kalau dia kata nak bincang dengan mak pula, sebabnya anak ni umur 30 tahun nak belikan untuk mak umur 50 tahun. Mak sakit lutut, kecil manis, nak solat pun tak boleh sujud dan sebagainya. Ada tak macam tu? Ada. Saya tahu ada sebab saya pun menjual juga sebelum ni. Okey, ada macam tu. Jadi, macam mana awak nak cakap, okey baiklah Ika, nanti akak maklum balik kat Ika sebab akak nak berikan ubat ni untuk mak yang nak makan. Awak akan cakap dia, oh iya kak, biasanya kalau yang sebelum-sebelum ni, yang survey untuk mak ni, diorang akan belikan dulu untuk mak diorang kak. Maksudnya post dulu. Sebab apa kak? Saya cakap jujur dengan kak, ini pengalaman saya lah kak, pengalaman Ika lah kan, 3 tahun kak kerja sini. Kebanyakan orang yang tanya mak, bila beritahu balik Ika, mak tak nak makan. Sebenarnya kak, akak perlu tahu, bukan mak tak nak makan, mak tak nak menyusahkan anak. Mak tak nak menyusahkan anak dia. Akak ingat tak masa kecil-kecil dulu, saya akak jujur lah, akak demam, mak paksa tak akak makan ubat? Mak paksa. Mak paksa tu bukan sebab sengaja suap ubat kat mulut akak, sebab dia nak akak sembuh. Kalaulah akak post ubat, nak tak nak mak akan makan. Sebab mak tahu ubat tu mahal, akak dan mak pun rasa sangat bahagia bila akak postkan ubat tu. Awak faham tak ni saya cakap apa ni? Faham? Faham. Okay. Cuba switch. Ni tak you all. Okeylah, akak nak bincang dengan mak dulu. Okey akak, nanti akak bincang dengan mak, akak bagi tahu. Lepas tu you all pun dah lupa nak follow up akak tu. Mak dia pun dah meninggal dah kot lepas tu. Faham tak? Masalah you all memberi ruang terlampau lama. Kalau you nak beri ruang pada dia boleh, tapi tinggalkan prospek you dengan satu tanda tanya. Saya cerita dengan you all, saya cerita pengalaman sikit. 1 minit, saya tambah. 1 minit. Saya cerita pengalaman you all, saya close. Saya cakap dengan you all awal tadi, saya buat industri unit amanah sebelum unit trust. Okey, saya belajar dengan seorang mentor saya ni. Okey, saya pergi jumpa Datin ni. Datin ni nak close, saya nak close 100,000 untuk buat investment. Lepas tu cakap,
mentor saya dah pesan. Kalau jumpa geng-geng data ni Fadil, geng-geng data yang cakap nantilah I bincang dengan Datuk tu macam mana. Datuk sekarang outstation. Saya ingatkan dunia kat TV je betul macam tu. Rupanya realiti memang betul macam tu. Saya pun pergi jumpa dekat Damansara. Oh, present punya baik ni. Okey Datin invest berapa? Nak invest 50k ke 100k? Dia cakap apa saya? Fadil, sekarang Datuk kat Sabah. Boleh tak tunggu Datuk balik dulu? Sebab nanti nak kena bincang Datuk dulu. Nanti Datuk Fadil akan balik rumah saya. Boleh? Yang tu. Saya pun cakap dengan dia. Saya cakap dengan dia, ni skrip mentor saya bagi kat saya untuk bagi kat Datin tu. Boleh Datin tak masalah. Cuma satu je saya tanya Datin. Ini sebab apa sebab Datin? Saya Datin dah 3 tahun buat ini amanah. Saya jumpa ramai klien saya Datin. Satu je soalan Datin. Tapi dia kata, yang marah soalan ni? Boleh? Tanya je. Betul Datin, jangan marah tahu soalan ni. Betul, tak marah. Betul jangan marah sebab saya tanya Datin ni supaya Datin beringat je. Sebab saya tak nak berlaku pada Datin apa yang berlaku pada Datin lain tu berlaku pada Datin. Boleh tak masalah, boleh. Tanya je lah Fadil, tanya lah apa. Esok Datin yakin tak Datuk masih suami Datin? Esok Datin yakin tak Datuk masih suami Datin? Kalau Datuk tak boleh bagi jawapan pada saya, sebab itu dah Datin yang klien saya lain, dia paksa Datuk untuk invest atas nama dia. Very surprised. Dia keluarkan cek kosong yang ada tantangan Datuk tu, dia terus cek 100,000 kat saya. Seriously saya cakap awak. Saya memang berterima kasih pada Kak Puteri, mentor saya tu. Terima kasih Kak Puteri, I close 100,000 hari ni. Maksud dia apa? Maksud dia, you kena bagi customer you, klien you, prospect berfikir kejap. Apa-apa je kita buat, make sure kita boleh bagi ruang pada dia. Tapi bagi ruang, aku tak akan tinggalkan kau dengan kosong yang tak boleh membuatkan kau berfikir. Kenapa kau perlu beli dengan aku? Jelas tak? Jelas. Power. Apa lagi kat sini? Syira yakin tak suami Syira esok masih suami Syira? Subhanallah. Gurau je tentu. Okey, jelas Okey, baik. Sebab tu orang perempuan kena bijak. Buat saya, semua aset apa pun saya beli mesti atas nama dia. Memang kena bijak macam tu. Okey? Okey. Lepas handle objection, sebelum handle objection. Bincang. Okey, bincang dengan Mak, itu jawapan dia. Produk berkesan ke? Ika, maaflah, akak tanya. Berkesan ke produk Ika ni? Tu cakap tu sengaja, maaf Cik Alia. Ika tak jelas maksud Cik Alia tu berkesan sudah apa. Kalau dia sudah untuk turunkan bacaan gula, makin